Soalan yang pertama, apakah hukum pinjam duit orang tapi niat tak boleh bayar? Molek belaka ni. Pinjam pitih orang, pinjam harta orang, pinjam duit orang, hutang duit dengan orang, niat tak boleh bayar. Dengar baik-baik. Barang siapa yang meminjam harta orang, barang siapa yang berhutang pitih dengan orang, wajib dia berniat untuk membayar. Wajib, bukan sunat. Wajib niat bayar. Dan siapa yang berniat tidak mau membayar, maka dia telah berdosa. Dan kalau mati di akhirat nanti, Allah akan jumpa dia seperti seorang pencuri harta benda orang. Nabi sebut dalam hadis, laqiyallahu yaumal qiyamati sariqa, orang yang pinjam pitih orang niat tak boleh bayar, faham, dia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sebagai seorang pencuri. Ulama-ulama bersetuju bahwasanya orang yang sengaja tak mau bayar hutang orang adalah orang yang makan harta orang secara batil. Hukumnya segala amal ibadahnya tidak diterima. Kerana apa? Kerana syarat diterima amal ibadat, harta kita halal. Kalau harta pitih orang kita tak bayar, sama dengan makan harta orang. Maka hukumnya dalam dunia amalan tidak diterima. Nasihat kita ramai, kontraktor, orang berniaga dan sebagainya, orang biasa pun ramai, hutang orang tak boleh bayar. Batu Nabi kata, siapa yang berniat nak bayar tetapi didahulukan oleh kematian atau kemiskinan, Nabi akan jamin di akhirat nanti. Tapi siapa yang berniat tidak mau bayar, dia bertemu dengan Allah syariqah sebagai seorang pencuri. Seronok tak bila hutang orang 30-40 ribu, balas dengan tuan hutang, akhirnya semua lari tak payah bayar. Memang seronok, boleh saja-saja pitih orang, tapi kena ingat amalanmu tak terima. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, la yaqbalu Allahu salata ahadikum fi jawfihi haram. Allah tak akan terima satu pun sembahyang kamu yang ada harta yang haram. Dan akhirat masuk neraka. Mana tahu? Nabi kata, kullu lahmin nabata min suh fannaru aula bi. Setiap tubuh yang ada harta yang haram, maka tempatnya adalah api neraka. Nampak? Itulah ceritanya, beritanya untuk orang yang sengaja tak bayar hutang. Soalan seterusnya,